Selamat Hari Raya Aidilfitri. Hai assalamualaikum semua. Saya sekarang berada dekat Astro Raya Screening. Saya bersama dengan the one and only. Siapa tak kenal? Hai. Assalamualaikum semua. Lina Pompom ke Kak Eli Mazlin sekarang? Mana-mana pun tak apa. Ya, ini Kak Lina Pompom. Ya, saya. Alright, untuk raya ni ada drama daripada Kak Lina? Ya, ada. Untuk raya ni kita ada drama untuk sequel yang kedua daripada Terompak Sana Terculik Sini. So kali ni pun kita ada sequel yang kedua, insyaAllah. Dalam drama tu apa yang paling best untuk Kak Lina? Memang banyak sangat best scene-nya. Kalau cerita sekarang mesti orang tak nak tengok. Jadi oleh itu kena tengok sequel yang kedua ni sebab kita ada banyak elemen-elemen surprise. Benda-benda yang kita tak sangka semua ada di sequel yang kedua. Jadi insyaAllah semua jangan lupa saksikan drama Terculik Sana apa? Terculik Sini? Terculik, tertukar sana, terculik sini. Okay, actually soalan seterusnya itu ada tak, nak tanya ada tak plot twist dekat dalam drama tu? Rahsia tak boleh bagi tahu. Semua kena saksikan sendiri di sequel yang kedua nanti. Last kali ucapan Hari Raya daripada Kak Lina untuk peminat Kak Lina dan juga penonton-penonton Astro. Okey, kepada semua penonton-penonton Astro, Kak Lina insyaAllah selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga raya kali ini lebih gembira daripada yang sebelumnya. Ya, amin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Hai assalamualaikum semua. Saya sekarang berada dekat Astro Raya Screening. Saya bersama dengan the one and only. Siapa tak kenal? Hai. Assalamualaikum semua. Lina Pompom ke Kak Eli Mazlin sekarang? Mana-mana pun tak apa. Ya, ini Kak Lina Pompom. Ya, saya. Alright, untuk raya ni ada drama daripada Kak Lina? Ya, ada. Untuk raya ni kita ada drama untuk sequel yang kedua daripada Terompak Sana Terculik Sini. So kali ni pun kita ada sequel yang kedua, insyaAllah. Dalam drama tu apa yang paling best untuk Kak Lina? Memang banyak sangat best scene-nya. Kalau cerita sekarang mesti orang tak nak tengok. Jadi oleh itu kena tengok sequel yang kedua ni sebab kita ada banyak elemen-elemen surprise. Benda-benda yang kita tak sangka semua ada di sequel yang kedua. Jadi insyaAllah semua jangan lupa saksikan drama Terculik Sana apa? Terculik Sini? Terculik, tertukar sana, terculik sini. Okay, actually soalan seterusnya itu ada tak, nak tanya ada tak plot twist dekat dalam drama tu? Rahsia tak boleh bagi tahu. Semua kena saksikan sendiri di sequel yang kedua nanti. Last kali ucapan Hari Raya daripada Kak Lina untuk peminat Kak Lina dan juga penonton-penonton Astro. Okey, kepada semua penonton-penonton Astro, Kak Lina insyaAllah selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga raya kali ini lebih gembira daripada yang sebelumnya. Ya, amin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.